Penang FC dijadualkan melayani kunjungan Gergasi Selatan Johor Darul Tazim dalam aksi Liga Super Sabtu ini. Perlawanan ini bakal menjadi medan ujian getih buat skuad Harimau Kumbang dalam usaha mereka mencuri mata daripada juara bertahan yang masih mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini. JDT hadir ke Pulau Pinang dengan reputasi gah sebagai pendahulu liga dengan rekod kemenangan 100% daripada 17 perlawanan awal. Di bawah bimbingan barisan kejurulatihan yang mantap, skuad Harimau Selatan setakat ini dilihat masih sukar digugat. Manakala bagi Penang FC beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Bandaraya adalah peluang terbaik untuk bangkit. Walaupun sejarah pertemuan memihak kepada JDT, namun semangat juang pemain Pulau Pinang seringkali meningkat apabila berhadapan dengan pasukan besar. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan pertembungan sengit ini yang akan disiarkan langsung oleh Astro pada Sabtu ini jam 9 malam.